Yang peliknya, geng-geng ni yang marah-marah bila orang awam nak tahu dalil ni, kadang-kadang orang tak minta dalil, dia bagi pula. Bila kutip derma. Oi, bila tuan-tuan kutip derma bulan puasa, kutip derma 10 awal 10 Zulhijjah, kutip derma untuk pembinaan tahfiz, kutip wakaf, kutip dana wakaf untuk buat surau dan sebagainya, orang tak minta dalil pun dia bagi. Boleh pula bagi dalil. Yang terakhir, insya-Allah untuk hari ini, ialah dibenarkan bagi seorang guru untuk membacakan dalil bagi orang-orang yang belajar dengan dia. Walaupun sebelum ni kita dengar cerita ulama'-ulama' tak perlu baca dalil, ulama'-ulama' tak perlu baca dalil pada orang awam kerana nanti orang awam akan keliru. Dia kata orang awam nak tahu dalil pasal apa? Nanti kalau dihuraikan dalil lah, pening kepala, langsung tak faham agama. Saya kata begini, kita kena bezakan dua benda. Yang pertama, wajib tak wajib orang awam tahu dalil? Pertama, orang awam ni wajib ke tak wajib tahu dalil? Yang pertama, tak wajib orang awam tahu dalil. Dalam bab fiqh ni, orang awam tak wajib tahu dalil. Ini pendapat majoriti ulama', walaupun ada sebahagian kata wajib. Tapi pendapat yang tepat ialah pandangan majoriti ulama', orang awam tidak wajib tahu dalil. Mereka boleh bertaklid dengan imam-imam mazhab walaupun tidak mengetahui dalil kerana tidak ada kemampuan mereka. Bila kata tak wajib, bukan tak boleh. Bila kata tak wajib, bukan bermakna tak boleh. Boleh. Kalau dia minta, bagilah. Dia kata, Ustaz, saya ni nak buat macam ni. Boleh ke Ustaz? Boleh. Ustaz, boleh tak bagi tahu saya dalil? Saya nak faham. Nabi cakap apalah masalah ni? Bagi tahu dalil lah. Apa pula tiba-tiba ada ustaz dia bukan main emosi bila orang tanya dalil. Yang peliknya, geng-geng ni yang marah-marah bila orang awam nak tahu dalil ni, kadang-kadang orang tak minta dalil, dia bagi pula. Bila kutip derma. Oi, bila tuan-tuan kutip derma bulan puasa, kutip derma 10 awal 10 Zulhijjah, kutip derma untuk pembinaan tahfiz, kutip wakaf, kutip dana wakaf untuk buat surau dan sebagainya, orang tak minta dalil pun dia bagi. Boleh pula bagi dalil. Sebenarnya bukan masalah orang awam tak orang awam. Sebenarnya kadang-kadang ada yang rasa tercabar bila tak boleh nak bagi dalil, orang minta. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, baru ni kita di Perlis ni buat perkemahan sunnah. Perkemahan sunnah kita buat, kita panggil orang-orang yang berminat untuk berkemah di kawasan Gua Kelam di Perlis ni. Jadi bila buat begitu, ramai datang, anak-anak muda duk datang. Dalam ramai-ramai anak muda ni, hari nak balik ada seorang hamba Allah tu, dia datang kat saya, dia minta untuk takat gambar. Saya kata boleh, tak ada masalah, boleh tak gambar. Dia pun tak gambar dengan saya. Bila tak gambar, sebelum dia balik tu dia sebut. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya saya jumpa doktor ni, saya mula follow Dr. Rozaimi ni ialah apabila doktor ceramah di masjid di Kuala Lumpur satu ketika dulu. Masa tu orang ada tanya soalan kepada doktor, doktor kata saya tak tahu. Bila doktor saya kata saya tak tahu saja, saya terus macam trigger. Boleh pula dia kata tak tahu. Selama ni ustaz dia mesti jawab soalan audience. Lama kelamaan saya cari video doktor kat YouTube, dekat Facebook. Alhamdulillah saya follow sejak daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini bukti yang menunjukkan kita ni tak perlu malu pun bila kita tak tahu. Dan orang tak anggap pun benda tu sebagai satu perkara yang mengaibkan. Bahkan tak tahu ni telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita lagi. Iaitu sebelum daripada zaman moden ni datang, Imam Malik telah menyebutkan saya tak tahu dalam beberapa soalan yang ditanya kepada dia. Jadi benda tu biasa je, tak payah anggap benda ni sebagai benda yang mengaibkan. Dan tak perlu marah-marah orang bila tanya dalil. Tak tahu, just bagi tahu. Tak tahu, tak pasti. Saya semak balik, saya lupa. No big deal. Kerana kita bukan mujtahid mutlak. Kita ni penuntut ilmu je. Jadi kita boleh sebut kita tak tahu. Bahkan kita wajib sebut kita tak tahu kalau betul-betul kita tak tahu. Jangan main-main pandai. Jangan. Agama ni bahaya. Once you tersilap bagi fatwa, orang duk follow, nak betulkan balik bukan senang. Takut-takut kita salah jawab, kita telah menyebabkan orang melakukan perkara yang salah atas jawapan salah yang kita berikan, maka kita telah memberikan sunnah sayyi'ah yang kita akan menanggung dosanya apabila kita tak betulkan balik. Itu yang seterusnya. Kemudian
Saya sebut tadi, yang pertama, orang awam tak wajib tahu dalil, tapi orang awam boleh tahu kalau dia nak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang awam ni, mereka bukan nak tahu cara pendalilan. Mereka bukan nak tahu istidlal. Mereka bukan nak tahu mafhum ke, mantuk ke, fahwal khitab ke, mafhum muwafaqah ke, mafhum mukhalafah ke. Mereka tak nak tahu yang tu. Mereka nak tahu Nabi kata apa je. Allah kata apa, Nabi kata apa. Tapi kadang-kadang kita ni selalu downgrade orang. Kita ingat semua yang dengar kuliah kita ni semua geng-geng cabuk belaka. Tak. Kadang-kadang ada yang lebih bijak daripada kita. Hakim, engineer, lawyer yang dulu kat sekolah pandai. Jadi kalau kita bagi tahu cara pendalilan dengan baik, mereka boleh faham pun sebenarnya. Kan? Ini perkara yang kita selalu terlepas pandang. Kita duk ingat semua orang-orang yang dengar kuliah kita ni semua geng otak cabuk belaka. Tak. Ada yang bijak. Boleh faham. Cuba hurai. Mereka akan faham. Tapi mereka bukan nak faham cara pendalilan. Mereka nak dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Ini dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tengok anak murid dia duk ambil wudu. Terus baca hadis. Kan kita, Abu Hurairah tak tanya, mana yang di kalangan kamu yang mujtahid mutlak dengan mujtahid tak mutlak? Dia tak bezakan. Yang mana yang bukan mujtahid mutlak tolong ke tepi, saya nak bagi dalil ni pada mujtahid je. No, dia bagi pada semua. Dia bagi pada semua. Semua itu wajar untuk mengenali dalil, mengetahui dalil, wajar. Walaupun tak wajib, tapi wajar. Nak baca hadis apa salah kan? Takkan baca hadis pun jadi satu kesalahan. Jadi jangan marah-marah tuan-tuan. Jangan marah-marah ustaz-ustaz kalau orang tanya dalil. Cuma kau tak tahu, bagi tahu tak tahu. Jangan malu-malu.